Ramai orang nak mula simpan emas, tapi perlu pilih satu. Nak pilih EPP atau GAP. Lah pilih, nanti menyesal. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Jom saya jelas cara yang paling senang faham. EPP ialah Easy Payment Purchase, kaedah ansuran untuk beli emas fizikal. Bayar sikit-sikit, cukup bayaran, terus dapat emas. GAP pula Gold Accumulation Program, kaedah simpan emas secara gram, baru boleh keluar emas. Ramai orang tersangkut sebab tak faham beza. Dah buat EPP, tapi rupanya belum ready komitmen bulanan. Ada juga yang kumpul gram, tapi tak disiplin simpan dari awal. Lalas, niat menyimpan tergendala. Kalau anda baru nak mula kumpul gram sikit-sikit, GAP adalah pilihan paling selamat. Tapi kalau anda dah stabil kewangan dan nak dapat emas fizikal dengan lebih cepat, EPP memang terbaik. Yang penting, pilih ikut kemampuan, bukan ikut orang. Harga emas makin bergerak. Lama kita tunggu, lagi lama tunggu, lagi jauh tertinggal. Tak buat keputusan hari ini, esok harga berubah, peluang pun hilang. Kita bukan berlumba dengan orang lain. Kita cuba nak bagi masa depan lebih selamat. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkos yang santai, tapi sampai. Jumpa anda di next video.